Assalamualaikum, selamat petang semua. Hari ni lah semalam aku ada buat pengisian. Ini macam genset lah, dalam dia ada genset. Tak berat pun, dalam body je. Cuma panjang 45 dengan tinggi sikit, tapi tak adalah tinggi sangat. Aku nak kongsi sikit cara aku susun dan ikat. Yang depan ni aku lapik pakai rim. Lepas tu plywood. Plywood ni dia macam mana? Tapi kena lapik juga plywood. Sebab apa? Besi dengan besi dia licin. Aku ingat nak lapik satu je plywood ni kan. Tapi customer request nak bagi dia betul-betul straight. Disebabkan kita ekor ni bukan ekor rata. Maknanya you bet lah kan. Kalau ekor rata senang, tu letak je. Ini aku kena lapik lah. Lapik 2 keping bagi dia straight. Sebab belakang tu aku dah double kayu. Kalau aku single kayu memang kena lah tayar-tayar tu. Jadi cara aku ikat, yang ni dia ngau besar. Jadi aku selit dekat sini, cangkuk kat sini, aku tarik lah. Jadi rantai ni rantai kecil, rantai 2,5 masuk ke sini, pergi sana. Nanti sebelah sana aku tunjuk. Tapi kalau barang macam ni, bagi akulah sedap tarik kiri kanan. Sini belah ni belah kanan kan. Belah kanan, sana belah kiri. Kira kiri kanan lah ikat. Sini pun boleh juga nak ikat ni. Kalau ada level block kan, boleh ikat pakai sini. Tapi cun situ lah. Depan 1 point, belakang 1 point. Tengah ni aku ada lapik kayu. Belakang ni aku lapik double. Sebab apa? Dia dah kena tayar sini. Lapik single memang tayar ni dia turun sikit. Jadi aku kena lapik 2 keping. 2 keping kira tayar ni tak ada turun lah. Kira hidup ngam-ngam. Tapi dia ada bergeser lah. Kalau jalan tu ada kena sikit tayar ni. Yang 3 axle ni tak ada kena. Tak ada kena. Belakang aku ikat pakai level block lah. Belakang pakai ikat pakai level block. Tapi kalau nak ngam, cari satu ngau. Tapi tak boleh juga sebab dia dah jadi pendek ni. Macam lah macam ni. Cuma bila pakai level block 2 tan ni, tak boleh nak tarik sekuat hati lah. Tarik kuat juga, tapi tak boleh betul-betul sekuat hati lah. Takut nanti ngau ni dia terbuka kan. Tapi kalau nak pakai rantai boleh juga. Pakai rantai. Tapi tak sesuai lah. Sebab nak pakai tilok pun tak sesuai. Kena buat macam ni juga. Sebelah sini dia tak kena lah. Sebab tayar belah sana dia bunga lagi tebal daripada sini. Ini pun kayu dah nak start pecah dah. Tak boleh lah. Kayu ni tak padat, selalu pecah. Belah kanan, belah kiri pun aku ikat macam ni lah. Tarik. Dia pun ketat lah, tak boleh nak. Tu dah. Dia boleh je kalau aku nak rapatkan. Cumanya yelah, bila rapat yang ni dia belaga pula. Lagi satu ni, aku ada rantai ni. Takut nanti calar ke apa kan. Barang customer pun mesti nak jaga juga. Malam ni kalau aku dah isi juga malam ni, mungkin aku nak ke depan sikit lah. Barang tak tinggi mana, baru 29 lebih kurang 3 meter lebih lah. Dekat 4 lah lebih kurang, 4 meter berapa lah. Tapi tak tinggi lah. Okay, menunggu turn lah untuk turun barang. Okay, tu saja. Tak ada apa dah nak tunjuk.